aku akan hentikan projek Iris serta-merta. Tapi kita perlukan projek ni untuk berjaya. Ia tak akan berjaya, Jin. Sebab kau dah pecah amanah. Jangan, Jin. Jangan sampai kau menyesal nanti. Kami akan ambil alih projek ini sekarang. Apa? Datuk, masih nak teruskan? Saya tak setuju. Malangnya keputusan itu bukan lagi di tangan kamu. Ejen Daya, kamu digantung dari tugas sebagai Ketua Teras Tekno berkuat kuasa serta-merta. Datuk, mana boleh macam ni? Kenapa tidak? Ciptaan kamu telah berkali-kali membahayakan Cyberraya. Kamu tak fikir akan ada akibatnya? Berani kau? Lepas segala yang dia dah lakukan untuk bandar ini. Gans, saya faham. Saya terima apa saja hukuman yang Datuk rasa setimpal.